kawan-kawan, nama saya Samira Robert. Hari ini saya ingin berkongsi cuti sekolah saya. Jom tengok video. Pada cuti sekolah, saya dan keluarga saya pergi ke Genting Highland. Genting Highland terletak di puncak Gunung Ulur Kari di pergunungan Titi Mangsak Tengah Semenanjung Malaysia. Saya berasa sangat seronok. Kami pergi ke Genting Highland dengan menaiki kereta. Kami bertolak ke Genting Highland pada pukul 11 pagi. Dalam sepanjang perjalanan, kami menikmati pemandangan yang indah. Setelah sampai di Genting Highland, pergi Premier Outlet Genting Highland untuk menaiki cable car. Saya sangat terluka kerana ia adalah pengalaman pertama saya. Saya berasa sangat sejuk setelah sampai di Sky Avenue. Saya dan adik saya terus pergi untuk bermain di Indoor Theme Park dan pergi ke Dinosaur Research Center. Jom tengok video saya. Habis bermain, kami turun balik ke Premier Outlet dengan menaiki cable car. Sekali lagi, saya sedang menikmati pemandangan sambil makan waffle. Sebelum balik ke Melaka, kami sekeluarga pergi ke KLCC untuk bersiar-siar dan ambil gambar untuk kenangan. Saya rasa sangat gembira dan seronok. Saya berharap saya akan dapat bercuti lagi di sini pada masa yang akan datang bersama keluarga tercinta.